Tengok ni guys, BMW iX3 Neue Klasse dah dilancarkan di Malaysia. So inilah dia BMW era baru. Selain design, harga dia pun cukup mengejutkan juga, RM379,000. Tu tak adalah murah, tapi considering ini EV CBU dari Europe ya, made in Hungary dengan tax lebih 50%, I think dia cukup kompetitif. Portion makan elektrik yang lebih kecil tu pun sekarang dah hampir RM600,000. And actually harga iX3 ni sebenarnya tak jauh beza sangat pun kalau compare dengan Denza Z9 GT yang kena tax lebih rendah sebab dia datang dari China. Kalau kita tolak brand China ke tepi dulu, lawan BMW iX3 ni sebenarnya Volvo EX60 dengan Mercedes-Benz GLC elektrik. Tapi dua-dua pun masuk Malaysia paling awal pun tahun depan. Well anyway, jom cerita pasal design. Masa kereta konsep model ni keluar 2 tahun lepas, aku ada borak sikit dengan designer dia. Time tu dia cakap the real production car akan nampak sebiji sama dengan the concept car. Obviously aku ingat dia tipu lah, but as it turns out memang betul pun. And by the way, designer tu sekarang dah pindah ke Xiaomi pula. Macam mana pun inilah contoh yang bagus macam mana designer kereta boleh transition daripada kereta konsep ke kereta production without changing much. Subaru kena belajar dia kereta ni lah. Part yang paling controversial sekali, grill tengah ni. BMW cakap dia ambil inspirasi dari the original Neue Klasse from the 1960s. Pada aku, secara jujurnya aku cakap, dia tak adalah handsome mana, but at least tak buruk. In any case, grill BMW ni memang semua orang tak boleh agree lah. Dia bagi besar, orang komplain. Dia bagi kecil pun, orang komplain juga. Also, grill menegak ni hanya akan dipakai untuk model SUV sahaja. Sedan akan pakai versi yang jauh lebih lebar macam i3 baru. Lawa ke tak, itu subjektif lah. Tapi aku rasa cara dia taruh kamera dekat tepi ni memang tak cantik. Nampak macam jerawat babe. Yang lebih menarik, valley ataupun lembah dekat tengah ni. Dia start dari depan dan dia habis dekat belakang. Satu lagi yang unik, design iX3 dengan codename NA5 ni langsung tak ada kena-mengena dengan X3 G45. Ini kali pertama lah for BMW sebab sebelum ni model 5 Series dengan i5 nampak exactly sama. Dekat tepi kita dapat option rem yang paling besar sekali, 22 inci dengan tayar sangat nipis. Dan jenama dia pula Hankook Ion Evo. Yang ni aku takkan complain lah because this is one of the best EV tyres around. Yang nampak pelik sebab rem dia sekarang dah besar sangat, brake kat belakang tu kecil je. Tapi korang tak payah risau lah sebab BMW cakap 98% of the actual braking tak pakai physical brakes langsung. Dekat belakang dia nampak quite simple dengan lampu panjang ni. And by the way, for Malaysia kita dapat versi paling atas sekali, M Sport Pro. So bumper belakang dan depan dua-dua pun lebih agresif dari yang biasa. Buat masa sekarang kita dapat versi normal wheelbase for the first 50 units. Lepas tu likely kita akan dapat the long wheelbase version yang datang dari China. Harap-harap time tu harga pun boleh turun sikit lagi sebab tax pun kurang kan. Selain panjang wheelbase, door handle dia pun lain antara model dari Europe dan China. Yang ni pakai jenis flush pop-out door handles yang sebenarnya aku tak suka pun sebab masa nak buka tu feeling dia memang tak best. Yang China punya long wheelbase pula akan pakai a more traditional physical door handle. Well anyway, bila dah buka pintu boleh nampak kerangka kereta ni pakai alloy ataupun besi biasa saja, bukannya carbon core macam BMW iX dan i7 sebab ini model mainstream, bukannya ultra luxury. Yang aku suka je lah tak ada lagi rubber ataupun plastic strip antara badan dan tingkap ni, so dia nampak lebih kemas macam Range Rover yang baru. Kalau korang ingat design exterior kereta ni dah cukup controversial, dalam ni even more so. Sebab dari dashboard, screen, meter, steering pun semua tak konvensional langsung. Dashboard dia sekarang lebih rendah, screen tengah dah angle kepada driver dan steering ni pun in Europe dia ada option dengan spokes atas dan bawah. Tapi untuk Malaysia kita dapat the M Sport version dengan spoke di bawah ni. Nampak macam Proton Saga old school punya steering sikit lah. Meter driver pun dah digerak dari belakang steering macam biasa ke atas to the base of the windscreen. Basically dia pakai teknologi projector dan semua tu pun boleh di customize. BMW panggil ni panoramic vision. But sebab dia pakai bahagian bawah kaca depan ni, nanti nak tinting kena hati-hati sikit lah. Jangan spray banyak sangat air kat bawah tu. Yang aku tak suka, nak adjust steering masih lagi full manual dan sunroof atas ni tak ada cover. Nak adjust corong aircon pun kena pakai touchscreen ni dan dia dah tak ada lagi dah the traditional iDrive knob dekat tengah. By the way, untuk Malaysia kita dapat model full spec habis, kerusi depan M Sport seats dengan massage functions dan speakers dia pun brand Harman Kardon. Yang tak bestnya, kalau pasaran lain dia ada banyak pilihan warna yang nampak menarik, untuk Malaysia macam biasa hitam sahaja. But at least dia ada driving recorder yang bukan saja pakai kamera pandang depan tapi kiri, kanan dan belakang juga.
juga, macam Tesla punya Sentry mode. Dekat belakang ruang dia dah cukup bagus. You can imagine how much bigger versi long wheelbase tu nanti, dan kerusi dia pun sangat selesa. Rasa macam duduk kat sofa di rumah. And tengok ni, walaupun ini kereta EV, lantai dia taklah terlalu tinggi. It's properly designed and very comfortable. Boot dia pun cukup besar, 520 liter dekat belakang, dan di depan ada frunk. Seterusnya, jom cerita pasal the EV bits. Di seluruh dunia hanya ada satu variant saja iX3 ni, 50X Drive. Dia pakai dua electric motor, all-wheel drive dengan total system output 469 PS, 645 Nm torque. 0 ke 100 4.9 saat sahaja, dan top speed lebih 200 km sejam. Macam biasa for BMW, walaupun dia all-wheel drive, it's still rear bias. Dan aku nak bawa kereta ni in Spain, handling dia sumpah, it's superb. Ini betul-betul BMW back to its absolute best. Yang menariknya, dia boleh dapat handling sedap dan kabin sangat selesa. Pakai dampers biasa saja, tak ada adaptive dampers, tak ada air suspension pun. It's all about proper chassis tuning. Dengan model ni, BMW bagi a masterclass to the Chinese car makers. Macam mana nak tune kereta besar macam ni. BMW panggil electric motor ni dia punya Gen 6. Yang Gen 1 tu baru keluar sekitar 10 tahun lepas saja dengan the i8 and the i3. Itulah berapa lajunya dia develop new technologies. Ini termasuklah battery pack dia sekali yang BMW design sendiri. Dia pilih jenis NMC dengan maximum capacity 116 kWh. Kenapa NMC dan bukanlah LFP? BMW cakap dia nak maximiskan the ultimate capacity without compromising berat ataupun weight dia. Total weight kereta ni 2.3 tan. Tapi kalau kita compare dengan kereta China yang pakai bateri jenis LFP with a similar kind of capacity, macam Denza Z9 GT, yang tu dah hampir 3 tan dah. Kalau kita compare dengan BMW iX3 yang lama pun, berat dia sangat-sangat impresif. Dia lebih kurang sama sahaja, tapi bateri capacity yang baru ni hampir 50% lebih besar. Dengan bateri lebih 100 kWh ni, BMW claim iX3 boleh jalan sampai 805 km in one full charge. Dan ini WLTP je yang boleh percaya punya, bukan NEDC, bukan CLTC. But having said that, nombor tu is for the base model lah. Apa yang kita dapat dekat Malaysia ni, full spec habis wheel 22 inci, dia turun jadi sekitar 730 km saja. But it's still quite high. iX3 ni adalah model BMW dengan electrical architecture 800 volt yang pertama sekali. Jadi charging speed dia memang laju, maksimum 400 kW. BMW cakap at maximum speed korang charge 10 minit saja dapat balik range 370 km. Tapi good luck lah cari charger lebih 400 kW dekat Malaysia ni. Ada berapa unit? Yang lebih relevan, dia ada onboard charger AC 22 kW. Pasaran lain kena bayar ekstra, tapi ini standard untuk Malaysia. Also charging flap dia ni powered, dan dia akan pakai teknologi AI untuk buka secara automatik dekat mana korang biasa charge. Last kali safety dan semua pun lengkap macam biasa. Dan untuk iX3 ni, BMW tambah feature baru, symbiotic drive. So bila korang pakai autonomous driving, pemandu still boleh adjust steering sikit, tekan brake sikit tanpa turn off the whole autonomous driving feature. Kalau brand lain ataupun BMW yang lama pun, tap brake sikit je, semua off terus. Tapi kita tak dapat ciri-ciri yang lebih advance lagi macam highway and city assistant, sebab untuk Malaysia ni, BMW belum ada lagi a proper high definition map for it to work. Tapi basically, everything yang available to our market, BMW Malaysia dah masukkan to this model. Dah maxed out habis. Which to me makes the pricing even more impressive. So ini dia guys, BMW iX3 Neue Klasse di Malaysia. Best ke tak best? Tulis kat bawah. Ciao.